masa saya UMNO pun kita jentera kita cukup kuat. Tapi akhirnya kita tak dapat juga keluarkan pengundi. Paling banyak kita boleh keluar 80%, 85% saja. Tapi yang dia orang ni balik luar negara pun sanggup. Datang balik mengundi sebab mungkin mereka tahu betapa pentingnya mengundi itu yang akan menentukan kerajaan. Baik, yang kedua, ni anak-anak muda ni bagi saya kena banyak bagi ceramah mengenai, bukan ceramah pun boleh je, ceramah macam sejarah kita. Kalau kita tak tahu sejarah, ini bukan kita tak tahu, kadang kita lupa sejarah. Bila kita lupa sejarah, ini yang kadang-kadang kita terlupa bagaimana perjuangan datuk nenek kita untuk mencapai kemerdekaan, bagaimana sejarah kita buat wujudnya perlembagaan kita, dan juga kita boleh buat perbandingan waktu kita dijajah, bagaimana kita bukan dijajah sekali, waktu kita dijajah kita dalam buku ada tapi mungkin tak detail. Tapi kalau kita boleh bagi ceramah, kita buat satu forum ataupun kita buat satu wawancara dengan tokoh-tokoh sejarah kita, ini mungkin akan memberikan kesedaran kepada kita dan juga generasi muda betapa sukarnya mereka nak mencapai kemerdekaan dan sejarah perlembagaan negara kita berapa kali tukar. Mengapa, sebagai contoh, sebab apa orang Melayu bangun menentang Melayu Union? Salah satu sebab nak bagi kerajaan secara Josoli. Sebab nak bagi Josoli ni kerajaan otomatik, itulah yang Datuk Nek kita lawan habis-habisan Melayu Union. Tapi akhirnya kita bagi kerajaan dengan ada syarat-syarat tertentu. Jadi yang ini insya-Allah Payung Melayu memang ada rancang untuk membuat satu seminar lah, ataupun satu conference mengenai sejarah wasiat Raja-Raja Melayu ni, hak-hak Melayu di dalam perlembagaan. Ini kita sedang rancang, kita akan buat dan kita harap akan dapat menarik